Jangan ni kawan kau ajak kayuh pula. Aduh, dah lah 2 tahun dah tak kayuh. Dah rasa je dah 2 tahun tak kayuh. Yang paling lawak sekali apa tahu? Sat lagi aku tunjuk apa benda paling lawak kan. Cuaca hangat dia ajak kayuh. Salah satunya ni, glove pun cari tak jumpa. Apa yang terlupa? Apa yang tak bawa? Aduh, sama ya glove tak pakai ni. Glove. Tapi tak apalah, kita low speed sajalah. Glove tak ada, lepas tu persediaan tak lengkap. Tahu ada satu benda lagi aku nak tunjuk. Satu benda, ini dia, jeng. Botol ayak pun memang remnya kan. Cari-cari tak jumpa. Kita pakai botol mineral. Janji ada ayak. Okey, Madek, jom. Gerak. Kita target berapa kilometer ni? Kita target 120 kot. Aku daripada rumah aku dah 60 km dah ni. 60 km ah? Hebat. Itu road bike tu. Kalau mountain bike boleh buat macam tu, okey, hebat. Okey, jom kita gerak. Apakah ni lampu belakang? Okey. Hari ni aku dengan sahabat aku Mahzir, kami kayuh santai-santai hujung minggu di Tasik Biru, iaitu di Kuang, Selangor. Tengok semput ke? Baru kayuh sikit dah semput. Baru 12 km. Aduh, itulah faktor umur. Faktor umur Dulu 12 km tak ada halnya. Itulah betul lah lagu SM Salim kata. Dulu lain, sekarang lain. Kan? Okey, apa-apa pun tahniah lah, kita masih lagi orang kata berusaha ataupun diberi kesempatan untuk beriadah saya kayuh. Alhamdulillah. Taman Tasik Biru. Biasanya kalau hujung minggu macam ni, Sabtu atau Ahad ataupun cuti-cuti umum, akan ada orang memancing, ada orang main jet ski, berkayak dan berjoging di kawasan ni. Tak kurang juga yang bawa family untuk berpiknik dekat sini. Ada disediakan taman permainan kanak-kanak. Jangan lupa siapa-siapa yang bawa bekal, makan-makan kat sini, tong sampah disediakan. Jangan buang sampah merata-rata. Kita kena jaga persekitaran kita agar sentiasa bersih dan selamat untuk kita beriadah di sini. Bualan tong sampah macam adik ni bagus. Terima kasih, Dik. belas tahun yang lalu, tahun 2010, kami berdua juga sampai di sini masa tahun 2010. Masa tu pakai folding bike lagi. Folding bike. Hari ni folding pakai bike yang berat tu. Mountain bike. Umur pun jadi apa ni? Janggut dulu warna hitam, lah ni jadi warna putih. So alhamdulillah Allah Taala masih lagi beri kesempatan untuk kami berkayuh bersama di tempat yang sama. Dan ada sembok dah. Ada sembok. Ada lemak dah. Dulu Tasik Biru tak ada lemak lagi masa kami duduk kayuh. Ni lemak ni kan? Lemak tu. Betul. Dah hotel lagi sekarang ni. Dah hotel kayu lah, tapi makin boroi. Okey, jom kita kayuh santai. Ini namanya kayuhan tahun baru 1447 Hijrah. InsyaAllah kita akan berhijrah. Hijrah maksudnya bukan sekadar hijrah tempat, kita hijrah dalam ke arah yang terbaik, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, jom. Kami berhenti minum dulu dekat sini. Kayuh juga, minum jangan lupa. Kenyang nak makan. Cantik menu dia. Nama kedai ni Mas Fuad. Okey, jom kita gerak. Jom. Let's go.